Assalamualaikum. Salam cikgu. Okey, kita berjumpa lagi lah ya Najah. Ya. Najah sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Cuma ada sesama-sama sikit lah. Sebab hujan kan? Tapi dia boleh datang sekolah ni? Boleh je. Tak teruk sangat pun. Okey je. Okey. Ni Najah dah makan ke belum? Dah makan tadi dengan kawan-kawan waktu rehat tadi. So jadi macam dah ready lah nak Nazi. Alhamdulillah ready. Okey, jadi kan tadi Najah makan dengan kawan-kawan. So kawan-kawan Najah tahu ke Najah datang sini? Tak tahu pun. Saya cakap saya nak pergi jumpa cikgu je. Lepas cikgu cakap nak buat apa? Saya cakap saja je nak sembang-sembang. Macam tu je. Okey. So jadi memang Najah betul-betul tak dedahkan lah kepada kawan-kawan Najah yang berkaunselor. Okey. Jadi jadi kita akan sambung sesi kita yang sebelum ni lah. Mungkin ni kan sesi kedua Najah dengan cikgu kan. Kita akan sambung sesi kita. Tapi sebelum kita mulakan sesi kita yang kedua ni, cikgu nak tanya Najah ingat lagi tak apa peranan cikgu dan peranan Najah dalam sesi kaunseling ni? Macam yang cikgu bagi tahu minggu lepas, peranan saya sebagai klien kan. Saya perlu ceritakan masalah-masalah saya dekat cikgu. Dan saya tak ingat, tak silap saya cikgu ada cakap semua keputusan tu atas diri saya sendiri. Cikgu hanya sebagai tolong bantu saya macam tu. Betul ke cikgu? Betul. So cikgu sebagai kaunselor, cikgu hanya boleh mendengar dan membimbing kamu je untuk membuat keputusan. Tapi kamu sebagai klien, kamu boleh cerita. And semua keputusan tu kamu boleh dapatkan pendapat cikgu, tapi semua keputusan kamu fikir balik and semua keputusan tu atas tangan cikgu. Cikgu tak boleh paksa kamu lah. So macam cikgu akan terima segala keputusan kamu dengan hati yang terbuka. Okey, jadi cikgu akan ingatkan balik lah etika kita dalam sesi kaunseling ni. Jadi dalam sesi kaunseling ni kamu tak payah risau apa akan bocor ke mana-mana, sebab cikgu akan tutup mulut cikgu. Sebab cikgu sebagai kaunselor ada etika kerahsiaan. Dalam etika kerahsiaan ni cikgu akan pastikan semua yang kita cerita sini, semua masalah yang bantuan yang kamu perlukan ni akan habis kat sini je. Kecuali kalau kamu mencederakan diri sendiri dan juga cederakan orang lain, kamu buat jenayah ataupun undang-undang kamu buat jenayah yang menyalahi undang-undang, ataupun masalah kamu ni perlu dirujuk kepada pakar lah. Contoh macam pakar tu macam mana cikgu? Contoh kalau macam kamu macam depressed ke kan. So macam cikgu macam dah tak boleh bantu. So macam mungkin cikgu boleh bawa kepada pakar psikologi ke. Cikgu perlu untuk dapatkan psikoterapi, semua macam tu lah. Jadi selain daripada 3 tu, cikgu akan pastikanlah macam sesi kita ni betul-betul habis kat sini je. Takkan terlepas. So cikgu akan tutup mulut, kamu pun akan tutup mulut. So antara kita dua je. Faham cikgu. Jadi dah faham apa etika kerahsiaan kita kan. Jadi kita akan sambung lah apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. Kalau macam sebelum ni Najah bagi tahu, Najah sekarang dalam kelas akaun kan. Tapi Najah tak minat. Tapi tak ada mengganggu belajar Najah. Tapi Najah tak minat je. Jadi sekarang Najah macam ada tak apa-apa kan, macam sesi lepas macam cikgu beritahu macam cuba minta pendapat cikgu guru kelas ataupun pendapat ibu bapa Najah macam mana dengan Najah tak minat tapi boleh bawa kan. Jadi apa macam pendapat mereka terhadap masalah Najah ni? Kalau cikgu-cikgu lain tu saya tak minta tolong lagi. Tapi saya ada tanyalah dekat mak dengan ayah saya kan. Mak dengan ayah saya ni jenis tak kisah pun saya nak masuk kelas mana. Tak kisah kelas belakang ke kelas depan ke kan, asalkan saya belajar. Diorang tak kisah pun saya nak macam diorang tak ambil tahu sangat lah pasal minat saya, mana arah saya nak pergi kan. Jadi saya masuk kelas akaun tu pun sebab waktu tingkatan 3 kan dulu kan ada ujian kan. Ujian psikometrik psikometrik. Jadi ujian saya tu keputusan dia macam saya patut masuk ke kelas akaun. Saya ni pula saya tak ada masalah pun dalam pembelajaran. Saya boleh je carry akaun dalam kelas tu pun ada admit juga. So no problem pun saya belajar. Tapi saya rasa saya boleh belajar tapi bukan minat saya. Jadi Najah just boleh belajar, dapat skor tapi tak minat. Ya, tak minat. Saya tak tahulah macam mana diri saya ni. Tapi mungkin Allah bagi kurniaan lah kepada saya kan. Saya belajar tak ada masalah, tapi minat saya bukan ke arah situ.
mungkin minat saya ke arah lain tapi saya belum jumpa lagi. Jadi sebab tu saya datang kat cikgu lah. Sebab kalau ikutkan accountant tu okey je lah, belajar pun okey, tapi saya rasa saya tak nak lah jadi accountant nanti Kak, ataupun kerja-kerja yang melibatkan nombor-nombor. Sebab saya rasa saya rasa macam entahlah, tak kena dengan jiwa saya. Saya tak tahu lah cikgu boleh faham ke tak kan macam mana yang saya rasa kan. Mungkin belajar sekarang senang, tapi nanti bila saya ambil course yang sama dekat universiti mungkin lain. Sebab vibes sekarang lain kan. Dekat sana nanti macam tak tahulah, yang saya tahu kalau kat sekolah ni memang kita akan dibimbing betul-betul oleh cikgu macam mana semua kan. Tapi bila dekat universiti nanti kita macam lebih baca benda sendiri ya cikgu. Dia macam kalau macam susah, kalau memang kita susah nak faham, kita tak minat benda tu, jadi macam susah lah. Sebab dia macam mostly pesara akan bantu. Tapi macam kalau macam susah sangat nak faham kan, macam sebab aku buatkan kita stres jugalah. Sebab sebab ada assignment lagi, ada quiz lagi. So macam tak semua tu pesara boleh bantu. So mungkin sebab tu kamu dah fikir sekarang macam walaupun boleh bawa tapi kamu risau untuk kehidupan di universiti and lepas nanti kan. Sebab saya takut lah nanti kalau macam sekarang ni dibimbing oleh cikgu, tapi nanti macam nak suruh pensyarah pun orang lagi banyak kerja kan, nak kena buat kan. Jadi macam kalau minta kawan-kawan pun, kalau kawan-kawan pula jenis yang tak pandai juga macam mana. Sebab mostly kawan-kawan saya semua pandai. Jadi kalau saya tanya soalan apa-apa pun dia orang boleh tolong, boleh jawab kan. Jadi saya takut lah. Jadi macam kan macam Najah tak minat. Jadi masa Najah study, Najah jawab Najah stres tak? Study tu stres tu adalah, tapi tak stres sangat, biasa-biasa je. Kalau macam jawab exam tu kalau study betul-betul okey lah. Tapi saya tak minat. Saya tak minat nombor-nombor. Saya boleh je study, tapi minat saya bukan ke arah tu. Okay, faham. Jadi macam dia tak ada ganggu pembelajaran lah. Okay, so jadi macam sekarang ni kan Najah dah form 5 kan. So macam Najah datang jumpa saya ni untuk bantu okay, faham apa yang Najah minat. Untuk Najah sambung belajar di universiti nantilah. Sebab mak saya dia cakap hari tu, kalau dah sekarang kan dah form 5 ambil account, nanti je sambung account je lah. Tapi saya rasa tak nak. Dah tak boleh dah. Tak nak lah. Saya rasa macam tak, bukan jiwa saya, memang bukan jiwa saya lah. Sebab sampai sekarang pun saya bukanlah tak suka, tapi tak minat. Bukan jiwa saya. Okay, so sekarang ni jadi macam Najah tak minat, tapi Najah tak tahu juga apa yang Najah minat. Okay, jadi kita bincang benda ni minggu lepas. Jadi cikgu pun dah carilah and dah sediakan soalan ujian yang sesuai untuk Najah, tentukan minat Najah. Okay, jadi cikgu ada sediakan satu soalan ni. Satu ujian ni nama dia ujian Reasex. Okay, ujian Reasex ni, ada untuk membantu Najah memahami minat Najah daripada 6 segi. So daripada 6 segi lah. Okay, kan Reasex tu ada 6 huruf. So R-I-A-S-E-C. Okay, so Reasex. Okay, so dia ada 6 segi lah. Okay, kalau R tu realistic. Okay, kalau R tu realistic, iaitu macam realistic ni macam suka kerja melibatkan aktiviti fizikal lah, aktiviti lasak macam tu. Kalau yang kedua ni I, investigate, iaitu macam kerja-kerja yang perlukan penyelidikan. Macam tu. Lepas tu yang ketiga ni artistik. So macam kalau dengan artistik, kita tahu art kan. So macam kerja melibatkan seni lah. Lepas tu keempat kita ada sosial. S tu sosial. So macam kerja melibatkan orang ramai. Contohnya macam saya sendiri, contohnya guru-guru. Itu sosial. Lepas tu yang kelima enterprising. Enterprising ni macam usahawan dah lah. Kalau kawan-kawan macam berkait rapat juga kan dengan usahawan ni. Lepas tu yang akhir sekali konvensional lah. Konvensional ni macam kerja melibatkan data lah. Account, auditor, semua macam tu. Jadi Najah faham kan dalam ujian ada 6 aspek. Jadi ada 6 aspek tu. Jadi kita akan lepas buat ujian ni, Najah akan nampak minat Najah dari beberapa aspek ni, mana yang lagi Najah cenderung, mana yang lagi Najah minat. So dengan ujian ni dapat bantuan Najah untuk buat keputusan, untuk Najah pastikan benda mana Najah minat, benda mana Najah boleh. Jadi Najah faham kan 6 aspek tu. Jadi cikgu akan bagi Najah jawab 2 soalan ni. Soalan ni ada 60 soalan.
Oh, banyak juga. Banyak. Melayu ke English cikgu? Oh, cikgu bagi English Macam boleh bahasa boleh Inggeris ada, insyaAllah. Tak faham saya tanya cikgu lah ya. Jadi jadi cikgu akan bagi masa dalam ajar 10 minit lah untuk jawab soalan ni. Lepas tu, lepas jawab cikgu akan terangkan balik lah. Macam kejap apa yang Najah sesuai, apa so, contoh kalau Najah cerita begini, macam mana Najah nak pilih kelas macam tu. Jadi cikgu akan bagi Najah jawab soalan ni dulu Boleh. Contoh kalau kat sini, Najah betul-betul suruh contoh lah ni bina kabinet dapur kan. Kalau Najah memang tak suka, Najah tanda sini yang strongly dislike ni. Kalau Najah macam biasa tak suka tapi tak suka sangat, Najah boleh pilih ni. Kalau misalnya Najah tahu Najah ada minat, ada tak, ada kadang-kadang minat tak, so Najah pilih sini. So kalau Najah suka, Najah boleh pilih sini. Kalau memang Najah suka yang memang nak buat setiasa, boleh pilih ni. Okey. Sejauh mana cikgu? Okey, boleh. Najah faham semua soalan ni? Faham Cikgu bagus. Kalau tak faham, tanya cikgu. Bagi cikgu. Teach children how to play sports ni maksudnya kita ajar main apa-apa permainan tu lah. Betul tu, contohnya macam ajar main bola jaring ke. Maksudnya suka ajar budak-budak lah. Faham. Tak suka juga. Tak suka budak-budak? Suka, taklah suka sangat, dia biasa-biasa je. Tapi saya kurang suka macam budak yang Cikgu Trini tahulah budak-budak macam mana kan. Budak-budak nakal lah, kita tak boleh lah.
letakkan sini Okay, dah kata. Okay, cikgu tengok ni kesan kamu. Tidak Okey, cikgu. Okey, jadi cikgu dah dapat lah keputusan kamu ni. Okey, jadi kamu bila kamu tengok soalan ni kan, kamu rasa macam kamu rasa macam banyak tak beza dengan ujian psikometrik? Psikometrik dulu pun saya dah tak berapa nak ingat. Tapi ada yang macam sama, ada yang macam beza sikit lah. So macam soalan selain pada soalan lagi banyak, so macam ni macam lagi spesifik lah. Setiap buat yang dibuat tu kan. Okey, jadi masa jawab tu kan, kamu rasa macam apa bahagian kamu rasa macam kamu buat paling tak minat? Macam yang saya perasan tadi, macam melibatkan mesin-mesin macam tu. Oh, so kamu tak minat lah mesin-mesin tu. Saya tak suka lah benda-benda yang mesin-mesin macam tu. Memang bukan bidang saya lah kot. Saya dah tengok. Okey, tadi cikgu dah keputusan kamu tu. Okey, betul dah pasal mesin-mesin tu tadi tu. Okey, kita adalah realistik lah. So maksudnya kerja pakai tenaga fizikal, pakai mesin semua tu. Oh tu under realistik. Betul. Okey, so realistik ni kamu dapat 6. Okay, 6 tu rendah lah berbanding dengan keputusan kamu yang lain. Iaitu kamu yang paling tinggi sekali investigatif lah, 30. Okey, so maksudnya kamu suka kerja berkaitan dengan penyelidikan. Kamu suka kerja berkaitan penyelidikan ni? Saya suka macam saya suka cari tahu punca sesuatu benda tu macam mana jadi, sebab-sebab dia. Benda tu macam menarik bagi saya. Okey, betul lah tu. Okay, so maksudnya selalunya orang-orang yang dengan investigatif tinggi ni, selalunya dia memang suka cari fakta lah. Okay, so macam dia suka cari tahu, dia suka macam dia macam rasa ingin tahu tu tinggi. Rasa ingin tahu. Okay, lepas tu dia macam selalu cari solusi untuk suatu masalah. Okay, macam tu. Okay, tak pun investigatif ni juga dia macam selidik bukan selidik pasal maklumat je. Tu selidik pasal ubat, kaji pasal ubat. So maksudnya contoh pekerjaan sesuai untuk investigatif ni macam doktor macam tu. So jadi kalau tengok sini contoh pekerjaan yang sesuai untuk investigatif ni, sebab kamu tinggi investigatif lah, so cikgu guna macam kamu tahu lah pekerjaan apa. So contoh pekerjaan sesuai macam juruteknik, saintis, doktor dengan jurutera lah. So maksudnya kerja kebanyakan ni kerja berkaitan dengan sains lah. Kerja berkaitan dengan sains ni sebab macam tadi macam banyak fakta. Okay, so kamu berminat dengan fakta tu. So jadi mungkin kelas sains sesuai juga dengan kamu. Okay, tapi kita tengok dulu tempat lain. Kita tengok dulu bahagian-bahagian lain. Okay, kalau yang ketiga artistik. Artistik ni skor kamu 26. So bertahan tinggi jugalah. So macam tak jauh gap dia dengan investigatif ni kan. Okay, so artistik kamu ni 26. Kalau dapat tengok kat sini, orang-orang yang artistik ni tinggi, so dia macam kreatif. Dia kreatif lah, macam art kan. Kita selalu dengar orang art ni macam kreatif. Dia macam ada hasil seni, tangan-tangan dia berlukis macam tu. Tapi tak semestinya melukis je. Dia macam contoh macam kerja berkaitan kecantikan ke, ataupun dunia-dunia glamour, macam kita tahu edit filem, mana filem, itu termasuk dalam artis juga lah. Sebab dia kreatif kan nak buat semua benda tu. So kalau macam kamu macam katakanlah kamu suka tengok filem, bukan suka tengok filem, macam terfikir macam mana orang kerja belakang tabir semua-semua tu. Itu termasuk ada artistik lah. Maksudnya artis, selebriti tu mereka lebih tinggi dekat artistik ni lah kan. Betul. Melibatkan benda-benda macam tu. Faham. Okay, so kalau kamu minat jadi artis ke, jadi solid ke? Saya tak minat itu, tapi saya suka menyanyi. Sebenarnya tu masa ada artis juga lah. Okay. Tapi kalau artistik ni selalunya berkait rapat dengan sosial. Sebab selalunya orang artistik ni dia macam mungkin pelukis macam kita tengok dulu seorang-seorang kan, tapi yang macam bahagian artis yang lain macam penyanyi, pelakon and editor semua tu, selalunya dia macam berkait rapat juga dengan sosial sebab dia akan bergaul dengan ramai orang. Jadi kalau tengok skor sosial kamu pun tinggi jugalah, 28. So macam sangat dekat dengan artistik tu. Tapi macam taklah lagi tinggi investigatif tu. Cumanya sosial dengan artistik kamu macam
macam okay, so, macam boleh dipikirkan balik lah dengan investigatif tu. Jadi sosial Cuma tapi tadi cikgu cakap investigatif saya kan tinggi sebab saya dapat 30. Tapi pekerjaan yang untuk investigatif ni contoh macam doktor, saintis semua tu, tapi saya tak boleh lah kan sebab saya sekarang kelas accountant. Saya tak ambil fizik, biokimia semua tu. Okay. Kan? Okay, so jadi maksudnya kamu memang tak boleh ambil lah saja macam doktor semua tu kan. Okay, jadi dia macam kadang-kadang macam kita macam bukan investigatif ni bukan mainly as doktor je. Contoh kan, contoh kalau sekarang ni artistik and social kamu tinggi. Okay, contoh kalau social kamu sambung macam bidang sama macam cikgu. Bila cikgu kan counselling. Okay, so jadi dengan bakat sosial ni kamu boleh jadi pensyarah. Sebab kalau pensyarah ni pun macam ada, dia kan macam ada nak jadi pensyarah tu, dia kan macam ada tesis kan untuk PhD. So dia macam akan sidi juga. So kalau kamu macam investigatif tinggi, so boleh jadi kamu ni boleh jadi pensyarah yang baik lah sebab kamu rajin. So kamu macam ada semangat nak tahu tu macam tinggi. So jadi itulah contoh pekerjaan selain daripada doktor tu lah. Semua pensyarah pun macam termasuk jugalah antara kerja yang memerlukan minat investigatif yang tinggi selain daripada sosial lah. Maksudnya kalau nanti saya nak minta contoh lah, kalau saya sambung belajar, kalau saya sambung yang accountant ni pun saya boleh lah jadi pensyarah juga nanti. Boleh. Tapi saya kena ajar account jugalah kan. So jadi macam makin lama lah kamu hidup dengan account, sedangkan kamu tak minat. So jadi macam bila kita sambung benda kita tak minat, kita boleh macam stres lah. Saya rasa nanti lama-lama saya akan burn out. Sebab benda kita tak rasa seronok kan. Betul. Okay, jadi kalau macam so jadi macam kamu tak minat account. So selalunya account ni dia akan ada dekat conventional lah. So kalau tak saya kamu tak minat lah, kosong. Jadi saya macam tak faham macam mana kamu boleh bawa macam kamu tak minat. Jadi saya rasa kamu memang nak bijak lah. Alhamdulillah. Okay. Jadi kalau macam conventional ni, dia macam kerja yang macam ada prosedur dia. Jadi dia ada rule dia lah. So dia macam kerja dia macam bukan macam kalau macam artis macam kadang-kadang macam kerja macam ikut kreativiti kita. Tapi kalau conventional ni tak. Dia macam selalunya macam ikut ketua, lepas tu ikut rule yang dah ada. Kita macam tak ada buat suka hati kita. So macam kalau macam nak disiplin, macam suka ikut skema, so macam selalunya orang macam tu conventional dia tinggi. So jadi cikgu tengok ni conventional kamu kosong. Jadi maksudnya kamu ni memang tak sukalah kerja macam dengan macam yang terlalu skema, yang macam terlalu ikut peraturan, yang macam memang kena ikut prosedur. Bukan saya lah tu cikgu. Saya jenis suka yang bebas buat sendiri. Tak suka ikut orang sangat, ikut peraturan sangat. So maksudnya so sosial artistik macam sesuai lah sebab ikut kreativiti kamu semua kan. Lepas tu conventional ni dia satu lagi opposite dengan sosial ni. Dia macam selalunya kerja tu seorang diri, bukan seorang diri lah. Maksudnya kerja seorang, macam tu pakai data, tentu kerja dengan data, kerja seorang, macam tu. Kalau sosial ni kerja dengan ramai orang. So kalau macam kamu rasa kamu suka kerja dengan ramai orang ke kerja dengan seorang je? Kalau saya memang suka kerja dengan ramai orang sebab saya suka bersembang. Saya suka bercakap. Saya tak boleh yang diam. Saya tak suka macam tu. So memang sesuai lah sosial kan. So jadi memang kamu suka kerja sosial, so kamu kreatif, semua ni kan. Jadi kat sini kita nampak lah minat kamu kat bagaimana. Dia macam bukan bagai sini sangat, tapi macam kerja yang pakai kreativiti diri kan. Jadi satu lagi kita tengok. Kita tengok semua RIASC. Last sekali E, enterprising. Enterprising ni macam cikgu macam berkait rapat jugalah dengan conventional sebab berkait dengan nombor semua kan. Kalau enterprising kamu dengar macam tu, apa yang kamu rasa pasal enterprising ni? Enterprising singkatan dia enterprise lah kan. Enterprise kalau macam saya tahu bisnes lah cikgu. Betul lah. So enterprise ni macam kerja-kerja yang berkaitan dengan keusahawanan lah. Betul lah, business project. And selalu dia macam bukan keusahawanan lah. Selalunya orang yang tinggi enterprising ni dia macam ada jiwa leader yang kuat. So macam dia boleh memimpin. Itu antara orang yang ada enterprising tinggi. Lepas tu dia macam boleh memimpin. Lepas tu dia berani ambil risiko. Dia macam kita tengok orang bisnes selalunya kan.
Selalunya macam ada dia boleh berjaya sebab dia berani berisiko. Dia berani berisiko, lepas tu dia boleh lead kan orang-orang tu. So sebab tu lah usahawan ni selalunya orang yang ada enterprising yang tinggi. Tapi cikgu, enterprising ni saya macam minat juga sebab saya pun kadang-kadang suka lead juga orang. Kadang-kadang dalam kelas pun saya jadi ketua kumpulan. Tapi mungkin saya lebih suka ke arah lead lah. Bisnes tu ada juga, pernah terfikir juga nak jadi usahawan. Tapi bila nak commit tu rasa lama-lama tu macam tak mampu pula. So dia tak boleh konsisten lah. Tak boleh konsisten. Okay. Sebab jadi macam Kak Masya cakap kan Najah suka juga lead kan. Jadi sebab tu lah Najah ada juga semua dekat enterprising ni. Sebab macam walaupun Najah tak suka bahagian bisnes ni, tapi tak suka macam berkait-kait dengan usahawan semua ni kan. Tapi macam Najah ada jiwa leader tu. Okay, so jadi maksudnya Najah ada jugalah nilai enterprise Najah tu 8. Macam dia jauh jugalah dengan sosial dengan artistik tu. Tapi kalau tengok sini lah, hasil akhirnya memang Najah tinggi dekat investigatif lah. Tapi kalau fikir macam Najah pada form 5 nak ambil form 5 lah, kan? Nanti kat uni kebanyakannya kalau macam doktor semua, jujur semua tu dia akan tengok lah Najah ambil sains tu ke tak semua kan. So bila Najah nak ambil, bila Najah nak ambil sains macam susah sikit nak masuk bidang tu. Jadi kalau jadi cikgu cikgu cadangkan lah bidang yang sesuai dengan Najah. Macam jadi guru, sebab Najah boleh memimpin, guru pun memimpin. Betul. Lepas tu boleh bergambar ramai, so guru semestinya lah bergambar ramai semua kan. Lepas tu guru pun kena kreatif, nak fikir macam mana nak mengajar student. Tu cadangan kerja lah. Secara generalnya guru, tapi macam ada je pekerjaan lain. Kalau Najah macam apa Najah rasa macam bila Najah tengok pekerjaan tu Najah rasa macam tertarik lah. Kalau dari segi sosial, dari segi sosial tu saya ada minat juga untuk jadi macam cikgu lah, kaunselor kan. Jadi cikgu, tapi saya lebih kepada suka kaunselor berbanding cikgu. Sebab saya nak mengajar ni saya tak berapa suka sangat. Tapi kaunselor, sebab saya ni dari dulu suka macam kalau kawan-kawan ada share masalah, saya selalu jadi dengar, saya tengok masalah diorang. Lepas tu macam tolong diorang kalau diorang ada masalah-masalah lain kan. Macam tu. Kalau dari segi artistik pula, macam saya cakap tadi lah, saya cukup suka menyanyi. Macam tu, menyanyi. Lepas tu itu je lah, menyanyi. Okay, tapi so maksudnya Najah berminat jadi kaunselor lah. Walaupun sekarang ni Najah jadi kelas account, Najah account, dan Najah nak jadi kaunselor. Sebab tu saya masuk kelab kaunseling cikgu. Sekarang pun saya jadi PRS, pembiakan sebaya. Okay, so maksudnya memang kamu berminat dengan kaunseling tu lah kan. Okay, jadi so jadi cikgu cadangkan kamu boleh pilih lah course counselling di universiti nanti. Sebab counselling kalau tengok artistik dia macam counselor pun ada praktis juga. Macam mana nak aktiviti sana, apa aktiviti dia boleh buat kepada klien supaya klien tu tak bosan, tak takut, and macam berani untuk luahkan semua tu kan, bagi klien selesa. So bagi cikgu macam daripada nilai artistik dan sosial Najah ni memang sesuai lah untuk seorang kaunselor. Sebab suka bersosial dan kreatif tu macam perlu ada juga dalam kaunselor. Bukan ni yang boleh melukis artistik tu. Jadi dengan apa yang Najah dengar kat cikgu ni, jadi Najah macam rasa Najah dah boleh decide tak apa yang Najah nak buat lepas ni. Lepas saya dah ambil ujian ni and dah dengar penerangan daripada cikgu semua, saya rasa macam lebih yakin lah nak sambung apa nanti. And kalau nak isi UPU nanti pun saya dah yakin nak ambil macam mana kan. Sebab social ni boleh je kalau saya yang account ni pun nak ambil macam sambung pendidikan ke apa pun okey je kan. Okey je. Dia macam kaunseling ni macam tak ada yang spesifik kelas kau kena ambil. Macam kalau result okey, boleh masalah insya-Allah. Cuma kamu kena lepas interview lah. Lepas interview untuk jadi kaunselor. Okey macam tu. Jadi cikgu tengok Najah pun macam dah boleh buat keputusan dah nampak apa sebenarnya minat Najah semua ni kan. Okay, jadi memang jadi sekarang ni cikgu akan simpulkanlah apa yang cikgu kita dapat daripada sesi ni kan. Okay, jadi Najah memang tak minat account. Najah memang tak minat account, Najah memang tak nak masuk account kan. So macam bila jawab soalan ni, Najah dah tahu apa minat Najah, lagi lah Najah rasa macam fix Najah tak nak sambung account. Okay, jadi dengan apa yang kita dapat ni, pekerjaan Najah minat untuk minta nanti adalah kaunselor. And bagi cikgu, macam kaunselor tu sesuai lah dengan apa minat Najah. Sebab Najah memang suka bergaul, Najah kreatif semua kan. Jadi
Najah boleh cubalah nanti bila dapat result tu next CP nanti Najah boleh cuba untuk isi minta kaunselor ataupun bagi psikologi ke macam tu. Okay. Jadi cikgu harap sesi hari ni membantu Najah lah untuk buat keputusan semua nanti. Tapi katakanlah nanti kalau macam Najah masih ada tiba-tiba rasa was-was ke, rasa ada rasa confused lagi ke, Najah kita boleh sambung sesi kita yang seterusnya lah. Okay, Najah boleh bagi tahu cikgu kita akan buat temu janji untuk sesi kaunseling kita yang seterusnya. Okay, jadi cikgu harap sesi hari ni membantu Najah. Terima kasih cikgu, bantu sangat. Okay, jadi sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu.